Salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada yang dihormati Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana dan para penonton yang saya kasihi. Nama saya Eric Ocean Sandanam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Buntung. Saya berasa sangat bangga kerana dapat menyertai pertandingan ini. Saya sangat aktif dalam pelajaran dan kokurikulum. Saya juga memegang jawatan sebagai penolong ketua pengawas. Amanah ini diberi pada saya kerana bakat kepimpinan dan memberi kecontohan pada orang lain. Dalam kokurikulum pula, saya juga memegang jawatan sebagai pengurusi dalam Kelab Persatuan STEM, Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah dan Kelab Permainan Badminton. Jawatan ini semua memberi saya sebuah keberanian dan keyakinan diri. Saya telah menyertai pelbagai pertandingan, bercerita, menyanyi dan berlakonan. Saya telah menyanyi gentas suara dan juga melibatkan diri dalam pertandingan bercerita selama 2 tahun dan mencapai tempat kedua 2026, tempat keempat 2025. Akhirnya saya juga melibatkan diri dalam program Tunas Hijau sebagai sekolah ejen untuk menghargai bumi. Dan juga selain daripada itu, saya ada kelebihan sendiri saya. Saya boleh mempelajari sesuatu perkara dengan lebih bijak dan mempunyai komunikasi yang lebih kuat dan serta yakin diri untuk bercakap di hadapan semua. Saya ada bakat sendiri secara bernyanyi, melukis dan menari. Hari ini, buku yang saya pilih ialah The 48 Laws of Power. Buku ini ditulis oleh Robert Greene. Robert Greene telah menulis sekurang-kurang 6 atau 7 buku ke dalam kehidupan dia. Buku ini mengandungi sebanyak 452 halaman dan 48 bab yang menarik. Dalam buku ini, kita boleh mengajar macam mana nak kita bercakap di depan orang dan berfikir lebih bijak dan juga untuk meningkatkan kemahiran kita. Sekian, terima kasih.